Public Gold optimis pelaburan emas fizikal akan terus mendapat tempat di pasaran biarpun harga emas dunia kini berada dalam trend menurun. Malah menurut pengeluar emas yang berpangkalan di Pulau Pinang itu, kemerosotan logam berharga itu memberi kelebihan kepada syarikat apabila lebih ramai pelanggan membelinya secara besar-besaran. Syukur Hashim, Pengarah Urusan Public Dinar, pengedar perniagaan emas Public Gold, memberitahu jualan syarikat naik mendadak sebanyak 80% sejak tahun lalu daripada 300 juta kepada 600 juta ringgit. Katanya pelabur tempatan kini sudah mula bijak apabila memilih emas sebagai instrumen pelaburan jangka panjang yang lebih terjamin. Emas fizikal ni dia ada aura. Bila kita pegang, kita rasa seronok, dia cantik. Cantik dan kita rasa berkeinginan untuk mengumpul. Jadi dengan kata lain, pelabur emas fizikal ni dari segi psikologi dia biasanya dia tidak peduli sama ada harga naik ataupun turun. Bagi dia yang pentingnya ialah tabiat ataupun konsisten untuk mengumpul daripada masa ke semasa. Tambahnya, sejak nilai emas mula susut di pasaran sejak 2011 lalu, permintaan emas fizikal naik mendadak di seluruh dunia. China umpamanya telah mengimport logam itu lebih 1,000 tan untuk dijadikan sebagai sandaran simpanan negara. Bila harga jatuh, pembelian besar-besaran telah berlaku di China, dan saya berpendapat bahawa rakyat Malaysia perlu ikut contoh ini. Harga emas jatuh, beli banyak emas fizikal. Sementara Jonaida Nordin, pengedar Public Gold, menggalakkan lebih ramai wanita supaya membeli emas fizikal kerana kos pelaburannya yang murah. Mula start simpan sikit, jadi kita rasa nak simpan lagi. Jadi ada sedikit orang kata apa, di situ orang kata pun lebih menghadkan dia punya perbelanjaan tu kepada benda-benda yang tak berapa bernilai. Jadi beli emas, beli benda yang bernilai. Jadi di samping beli benda yang bernilai, naik dalam jangka panjang, disimpan harta. Itu lebih baiklah daripada dia shopping, dapat duit BRIM, kadang-kadang shopping tak tentu hala kan. Public Gold yang kini mempunyai 14 cawangan di seluruh negara mensasarkan untuk menjadi pusat sehenti emas fizikal dunia.